Selamat datang ke Bollywood. Oh, salah channel ni. Ini baru betul. Selamat datang ke Taman Jepun. Hari ini kami berada di Taman Persahabatan Selangor Jepun. Oh, cantiknya tempat ni. Ohayo gozaimasu. Hai. Banyak elemen Jepun berada di sini. Puluh, batu nisan, laman refleksologi, nak urut kaki pun boleh. Kami meneruskan perjalanan ini dengan hati yang gembira. Walaupun tak dapat ke Jepun, dapat datang ke sini pun okeylah. Pokok sakura. Ini pokok bunga kertas ataupun flower paper. Salah lah, bougainvillea. Tengok apa tu? Oh, paip bocor rupanya. Cantik pokok-pokok di sini. Kelihatan Puteri Maharaja Jepun. Oh, Shizuka rupanya. Macam di tembok besar Cina, tapi ini di Jepun. Cantik jeti di sini. Tapi mana kapalnya? Wah, kita masuk ke terowong masa. Wah, cantiknya. Inilah air paling berani. Air terjun. Cantiknya. Tiba-tiba kelihatan 3 ninja. Indahnya taman di sini. Tenang dan damai rasa di hati. Buat apa tu? Oh, main nyorok-nyorok ya. Nampak tak ramai-ramai tu? Indahnya ciptaan Tuhan. Cantik dan mengagumkan. Rasa kerdil diri ini. Wow. Perjalanan perlu diteruskan walaupun lutut menggigil. Inilah suasana sebenar di Jepun. Tak cukup duit, ambillah di sini. Ini buluh, agak-agak boleh buat lemang tak? Cantik pemandangan di Jepun ini. Indah dan mendamaikan. Ini batu Gojunoto, batu bertingkat. Besarnya Taman Jepun ni. Sesat ke tu? Misi mencari Istana Jepun. Inilah Istana terkesima. Taman Jepun sangat mendamaikan. Ikan berenang, daun ketapang, gazebo. Semua ini ciri-ciri unik di Taman Jepun. Ketenangan, seolah-olah kami bersatu dengan alam. Akhirnya, perjalanan kami sampai ke penghujungnya. Semoga kita bertemu lagi. Bye, sayonara.